Okay, ini adalah video sambungan video yang sebelum ni. So sekarang kita punya kawan kat sini, dia dah siap dah pasang switch dan komponen-komponen lain yang ada kat rack ni. So sekarang kita punya router ni tengah sambungkan wire. Router. So wire ni kita panggil dia patch cord So wire ni kita akan sambung daripada switch ni pergi ke port yang ni lah. Yang ni yang hitam ni adalah port wire yang akan pergi ke point-point dalam bangunan. So daripada switch ni, internet ni akan masuk daripada switch ni, dia pergi ke patch cord ni dan dia akan sambungkan dekat port yang hitam ni untuk pergi ke bangunan-bangunan. So, cikgu So patch cord yang kita pakai hari ni, kita pakai panjang dia 2 meter senang kalau dia orang tiba-tiba nak alih ke apa ke nanti kan. So standby yang panjang ni tak adalah ada masalah pendek ke apa ke. Walaupun sebenarnya rack ni tak adalah besar sangat pun. Ni rack ni saiz dia rack ni dia ada saiz dia bergantung pada atas bangunan, saiz bangunan lah. Kalau biasa kalau yang bangunan besar tu kita pakai yang lagi besar. Yang ni tinggi rack ni dia pagar-pagar bukan pinggang lah, perut lah. Pagar-pagar perut dada macam tu. Sebab sini sekolah ni satu blok je, tak banyak. Tapi kalau bangunan yang besar ataupun office yang besar, kita akan guna yang lagi besar lah rack ni. Bergantung atas berapa banyak point internet dia lah. So contoh kalau macam kat sini kita tak ada buat CCTV apa semua, tapi kalau ada bangunan yang ada kita buat, dia buat akan masuk dekat dalam rack ni jugalah. Tengok ada setengah tempat dia masuk sekali rack, ada setengah tempat dia nak asing. Rack CCTV tu asing, rack ni asing. So ni nampak kita punya kawan kat sini, dia sambungkan, nampak tu. So patch cord tu daripada switch dia akan pergi ke port yang ni. So port yang ni dia akan sambung ke port yang ada dekat dalam bangunan lah, point-point.